Okey, sementara Aiman tengah settlekan beberapa perkara. So saya nak pergi cari mozaik dan juga tong air untuk penyimpanan air, kegunaan air kita kat atas tu. So first kali saya nak pergi cari mozaik dulu. Mozaik apa yang sesuai? Alright, dah sampai. Itu background light grey. So grey yang ni. Bagi inilah. So baik, kita tengok ni baik. Kita tengok baik. Tengok macam cun. So tadi Aiman kata 8x4 bersamaan dengan 30 ataupun 32 mozaik. Banyak juga. Halo Aunty. Ya, saya nak cari tong yang tinggi ni ada. Cantik. Hasil proceed Andy. Okay, right. Tong dah dapat, mozaik dah dapat. So, kita terus bergerak ke tempat projek. Let's go. Aduh. Wah. Mentang-mentang dah tebuk lubang, terus datangnya pun wah. Maksudnya relax. Oh, relax. Semua dah settle dah. Tinggal nak masuk je lah. Oh, terlalu tenang. Terlalu tenang. Alright, so pagi ni saya punya part, saya kena buat tempat tutup untuk tempat tidur. Saya kena pergi kedai lansir. Lepas tu dapur, saya kena pergi beli besi ni lagi 4 batang. Saya boleh sangkut kayu yang saya dah potong, dah lubangkan semalam. Lepas tu, sekejap saya tulis Alright, saya dah buat list. So, jom kita bergerak. Let's go!